Siapa sebenarnya Jack the Ripper dan kenapa sampai saat ni polis masih lagi belum dapat tangkap? Walaupun sekarang dah lebih 130 tahun, identiti Jack the Ripper masih menjadi misteri. Kisah ni bermula pada tahun 1888. Ada satu daerah iaitu Whitechapel di mana kawasan memang penuh dengan jenayah dan juga kadar kemiskinan yang tinggi. Jadi sasaran si Jack ni dia tak cari perempuan yang rendah, dia lebih tumpu pada wanita-wanita yang bekerja di pusat pelacuran. Tapi pembunuhan ni bukanlah pembunuhan yang biasa kita tengok, sebab tiap kali dia jumpa mayat-mayat yang dibunuh ni, keadaan dia sangat-sangat teruk, di mana organ-organ dia dicuri, tubuh badan dia dikelak dan dibelah. Dan mangsa pertama si Jack ni iaitu Mary Ann Nicole yang ditemui mati pada 31 Ogos 1888. Waktu tu mereka jumpa Mary ni ada beberapa bahagian tubuh dia dibelah dan organ yang diambil. Dan kejadian ni tak habis dekat situ. Selang je beberapa hari, ada lagi seorang wanita iaitu Annie Chapman ditemui dengan keadaan yang lebih mengerikan, yang di mana organ dalamannya diambil. Dan masa tu penduduk Whitechapel ni memang sangat takut lah, dan mereka memang tak berani nak keluar waktu malam. Pihak polis masa tu cuba untuk cari siapa di Jack Ripper ni, tapi memang tak jumpa. Dan selang saja lepas beberapa minggu, kejadian yang sama berlaku tapi kali ni lebih teruk, di mana ada satu kejadian, ada dua pembunuhan pada satu malam. Yang mangsa tersebut iaitu Elizabeth Blake dengan Patrick Edwards, dan pembunuhan ini diberi nama sebagai double event. Ketika pembunuhan ini berlaku, pihak polis terima banyak surat daripada Jack the Ripper, dan salah satu surat dia yang paling terkenal yang bertajuk From Hell, di mana dalam surat itu tertulis, saya telah memasak separuh buah pinggang ini dan memakannya, ia sangat sedap. Jadi persoalan dia, siapa Jack the Ripper ni? Adalah beberapa orang yang dipercayai dia itu adalah Jack the Ripper. Salah seorang dia adalah Dr. William Good, seorang doktor peribadi kepada keluarga diraja, dan ada teori mengatakan dia melakukan pembunuhan ni untuk menutup rahsia seorang putera diraja yang ada skandal dengan pelacur-pelacur tu. Dan ada juga beberapa orang lain seperti Aaron Comiskey, Chris Helmer dan banyak lagi. Namun semua teori ni masih belum dapat disahkan lagi. Kenapa polis tak pernah tangkap Jack the Ripper ni? Kita kena faham, zaman tu zaman 1888. Jadi teknologi masa tu susah untuk kita ada macam zaman sekarang. Contoh dia macam CCTV ataupun nak check DNA. Masa tu pun polis hanya berbekalkan saksi mata dan juga bukti-bukti fizikal yang ada kat situ. Jadi susahlah untuk polis tangkap Jack the Ripper ni. Dan masa tu pula lorong-lorong zaman-zaman dulu tu lampu jalan pun kurang, jadi susahlah untuk orang nampak siapa Jack the Ripper ni. Dan pada 9 November 1888, pihak polis menjumpai mangsa baru Jack the Ripper ni, iaitu Mary Jane Kelly atau lebih dikenali sebagai Kelly. Kelly ini merupakan mangsa kelima dan yang terakhir dalam siri pembunuhan Jack the Ripper.